berapa? Pukul 7 ke 7.30 lupalah. Papa? Maghrib pukul berapa? Maghrib untuk Kuala Lumpur dan kawasannya sewaktu dengannya 7.27. Kalau Kedah, Zon 1, 7.32. Kodiang, 7.33. Sandakan Sabah, 6.22. Sibu Sarawak, 6.49. Brunei tak tahu Brunei? Awak jangan lupa pasang alam untuk sahur esok ya. Okey. No problem. Saya suruh pasang alam dekat handphone. Bukannya pasang alam kat telinga saya. Alamak! Salah ke? Apakah kebenaran? Papa, dah azan dah. Hausnya. Papa dah balik. Mana susu Fenleaf-nya? Alamak! Kebenaran terlupa. Papa ni. Pipi nak minum susu Fenleaf multigrain untuk sahur nanti. Ada biji rin supaya kenyang lebih lama dan bertenaga. Dah lah. Biar saya je pergi beli. Mama dah balik. Yeay! Mana susu Fenleaf, Mama? Sorry. Mama terlupa lah. Papa lah ni tak ingatkan Mama. Apa salah kebenaran? Minumlah Fenleaf. Ingat ya Pipi, bajet kita RM10 je tau. Baik, Papa. Wah, banyaknya makanan. Papa, kita bayar semua ni guna RM10 je ke? Semestinya tidak. Inilah akibat ke QRan yang tidak terkawal. Aduh, ambillah duit kebenaran. Kenapa banyak sangat ni? Kebenaran nak bantu peniaga kecil je. Bantu peniaga kecil ke? Bantu perut Papa yang kecil? Papa ni. Dah bantu peniaga kecil, tapi dapat pula murtabak kecil, roti John hangit, kari pak pula, inti oksigen. Alamak, oksigen Papa dah turun. Makan lagi, Papa. Makan lagi kari pak oksigen ni. Wah. Sedap betul. Saya buat special untuk awak. Penuh dengan ayam dan kentang. Inilah dia, kari pap yang kita nanti-nantikan. Tanpa oksigen, padat dengan inti. Inilah dia, kari pap anti oksigen. Kalau jual ni, pasti laris dan laku. Dasar. Mari beli kari pap AO kebenaran. AO tu apa, Pakcik? Anti oksigen. Anti oksigen? Mana? Sedap ke ni? Ya, sedap gila. Kentang empuk. Ketulan ayam besar-besar. Kulit rangup. Dah rasa tadi. Rasa hingga menjilat jari. Tadi tu bila, Pakcik? Sedap betul lah kari pap AO ni. Itulah, dah nak habis dah tadi. Nasib baik Pakcik tadi sedekah kat kita kan? Ni ambil lah. Ambil. Pakcik beli lebih tadi. Betul ke Pakcik? Apa pula yang tak betul? Bulan mulia ni kenalah kejar pahala. Tapi Pakcik berbuka apa nanti? Pakcik dah berbuka tadi. Separuh hari. Macam salah konsep je Pakcik ni. Sesat lagi menyesatkan. Customer semalam. Nak beli lagi ke bang? Dah beli dah. Tu. Apa? Dia dah ambil customer kita. Pakcik, nak tanya, kari pap ada lagi? Ada. Banyak lagi. Dah beli ke? Taklah, tanya je.